Daripada Pulau Baik di Semporna, kita menuju ke Pulau Si Bangkat pula. Mesti jarang kan korang dengar pasal nama Pulau Si Bangkat. Pulau ni sangat cantik weh. Korang tengok air dia tu nak sampai ke pulau tu. Antara pulau yang ada pantai dia sangat cantik. Tapi sebelum kita orang sampai, kita orang singgah dekat depan pulau ni. Ada satu tempat untuk kita orang bersolat lah. Jadi selesai je solat, baru kita orang nak pergi ke Pulau Si Bangkat dekat sana tu. Pulau ni terbahagi kepada 2 pemilik. Nanti aku ceritakan dekat korang. Korang tengok air punyalah cantik, jernih macam ni. Masya Allah. So antara yang best datang ke Semporna ni adalah kita akan dapat tengok air laut yang sangat cantik, pulau yang cantik-cantik. Jadi bersama dengan tim Yayasan Ikhlas hari ni, kita akan melawat ke Pulau Si Bangkat. Pulau yang mempunyai sejarah Islam dekat sini dan ramai orang tak tahu. Jom kita bongkarkan apa yang ada kat sini. So sampai di Pulau Si Bangkat, korang tengok pantai dia, pasir pantai semua sangat cantik. Nanti kita pergi dekat hujung sikit nak tunjuk korang. Okay, jom kita tanya Ustaz Bilal. Di Pulau Si Bangkat, kita nak pergi ke tanah perkuburan dia. Kita nak tengok kesan-kesan sejarah Imam Ghafurani. Baik, jom. Siapa tahu pasal sejarah